Alhamdulillah, hello guys, Sadoman Channel. Himpunan Tangka Azam Baki telah diadakan pada 15 Februari 2026 di hadapan Pusat Beli Belah Sogo, Kuala Lumpur. Ratusan peserta berpakaian hitam berkumpul bagi mendesak peletakan jawatan Ketua Pusurujaya SPRN Tan Sri Azam Baki susulan kontroversi pemilikan saham yang kembali hangat selepas laporan media antarabangsa Bloomberg. Henshin. Azam Baki. Orang tanya saya kenapa aku lebih-lebih. Saudara-saudari kita mempertahankan kerajaan dan negara. Yang paling berbahaya, dan yang ini kepada kawan-kawan abang polis semua, saya pasti abang polis semua faham semua ini. Yang paling berbahaya daripada pendedahan Bloomberg, maksudnya ada unsur-unsur kongsi gelap yang telah membolosi kerajaan kita. Saya tak peduli kerajaan mana, saya tak peduli siapa Perdana Menteri, tapi kalau ada unsur-unsur jenayah kongsi gelap yang mengawal badan-badan besar yang boleh mempengaruhi penguat kuasa, masuklah Perdana Menteri macam mana pun guyup negara ini, saudara-saudari. Sebab itu saya nak tutup dengan begini. Datuk Seri Anwar, dia tengok sebenarnya, bukan dia tak tengok, dia tengok. Dia akan jawab dalam siri pertemuan-pertemuan dengan orang-orang PKR. Sekarang dia keliling satu Malaysia, dia jumpa anggota-anggota PKR. Dia jawab dengan dia kata orang macam kita semua ni merengek. Merengek, nyek. Benda cek bengek nyet. Macam mak lampir saja. Nyet, itulah bunyi cetong. Saya nak beritahu macam ni kami dah belajar bahawa hanya dengan rakyat merengek dan nyet 20 tahun lebih lah kamu jadi Perdana Menteri. Ya, betul. Jadi kami tahu kuasa merengek dan kuasa nyet ini.
Kalau kamu tak ambil tindakan, kalau Datuk Seri Anwar masih lagi mempertahankan Azam Baki, maka rakyat akan kata ini bukan cerita Azam Baki semata-mata, ini adalah kerana ia berkait dengan Anwar Ibrahim. Jadi Datuk Seri Anwar, kami nyet kerana kami sayangkan negara. Walaupun kamu tak suka kepada kami masih lagi ada sedikit rasa ihsan kepada kamu. Supaya bila rakyat marah, kamu takkan jatuh bersama-sama dengan Azam Baki. Sebab itu, saya minta supaya yang dalam kerajaan, terutamanya wakil-wakil daripada DAP, wakil-wakil daripada Amanah, wakil-wakil daripada PKR, lama mana lagi kamu nak angguk pasal perkara ini? Dan kepada DAP, saya nak sebut last kali, sebab yang Anwar Ibrahim paling bimbang ialah pasal DAP. Dia tak kisah Amanah, dia tak kisah pasal PKR. Kalau DAP bersuara, dia fikir dua kali. Saya nak sebut kepada DAP, jangan tunggu Jun DAP. Kamu kata kamu nak tunggu Jun, baru kamu nak bagi isyarat kepada Anwar Ibrahim. Kalau macam ini caranya Anwar Ibrahim mempertahankan Azam Baki, tak sampai Jun, DAP pun akan huyup dalam pilihan raya akan datang. Jadi cukup sampai ke situ. Saya nak pergi minum kopi. Yang muda-muda kamu teruskan, kami tua-tua nak balik beraya. Terima kasih. Ini maknanya Anwar ni apa? Anwar ni celaka. Saudara Rafizi aktif menentang mereka. Sekarang Rafizi dah jadi mangsa seterusnya. Dia jadi apa? SPRM perlu putih lebih daripada putih. Betul. Kerana Whiter than white dia, whiter than white. Kita gantung Tan Sri Azam Baki, tubuhkan satu badan untuk menyiasat sebelus yang mungkin, seadil yang mungkin. Kesannya kepada anak muda di hadapan nanti, masa depan kami telah pun dirampas oleh orang-orang tua. Ketua Pesuruhjaya SPRM dibuat menerusi Parlimen. Jadi tidak ada alasan. Kalau kita ada kuasa, apa lagi kita nak guna kuasa tersebut kalau bukan nak lakukan perubahan. Kerana kita berkumpul kerana maruah negara kita telah dipijak oleh Perdana Menteri kita sendiri. Akhirnya bila Anwar Ibrahim jadi PM, apa yang dia buat? Extend kontrak. Kontrak diulang lagi dan lagi. Dia kata, jangan nak marah Azam Baki rajin. Come on lah. Yang dipohon oleh penganjur, seterusnya ianya melibatkan himpunan orang awam yang bermula pukul 4 petang tadi dan telah berlangsung dengan baik, di mana pihak polis telah facilitate akomodat perhimpunan ini secara baik, dan beberapa siri ucapan telah dianjurkan oleh penganjur disogo dan kemudiannya berarak perlahan kedatangan mereka dan telah berakhir sekejap tadi. Keseluruhan saya boleh simpulkan bahawa perhimpunan aman ini berjalan dengan baik dengan kerjasama semua orang awam terutamanya. So pihak polis Kuala Lumpur ucapkan setinggi-tinggi terima kasih pada orang awam yang memberikan kerjasama dan patuh kepada arahan penguatkuasaan seperti mana yang kita kendakkan. This is what we want. Harmoni, ketenteraman awam menjadi keutamaan buat masa ini. Jadi kita telah accommodate perhimpunan ini dan berakhir di dataran mereka dengan baik. Jadi hedafkan ini yang saya harap kita rakyat biasa ini sebenarnya lebih mahir lah. Bila Azam Baki suruh buat laporan untuk siasat, maksudnya laporan itu berdasarkan pendedahan di dalam Bloomberg. Kalau kita buat laporan, akhirnya siapa yang akan siasat? Azam Baki akan siasat Azam Baki. Dulu, apakah serius, apakah ada asas, baru kita maju. Jangan oleh kerana kita
menjadi mangsa ataupun tertekan, terus nak guna peluang ini nak tekan, tak boleh. Jadi biar sekarang ni keputusan kita, tadi Ketua Surusan Negara beri maklumat awal tadi, dia kata biar dia tubuh dulu dan dia tengok apa kes yang teliti bersama Peguam Negara dan saya ingat Ketua Perkhidmatan Awam. Ikut proses biasa dulu. Kita kaji secara telus. Tadi juga kita bincang supaya kajian biar betul-betul telus dan terbuka supaya dapat kita teliti permasalahan. Itu satu perkara. Yang keduanya, saya tak mahu ini mengganggu peranan SPRM keseluruhannya, kerana tentunya ada usaha-usaha untuk mengekang, terutama bila mereka agak lebih tegas dan keras mengambil tindakan terhadap rasuah ini. Jadi ramai pihak-pihak yang ada kepentingan yang melindungi perasuah-perasuah ini akan guna ini. Jadi sebab itu saya ada dua kes yang berbeza. Satu kes yang melibatkan kajian ataupun persiasatan dikendali pertamanya oleh badan yang diketuai oleh KSN. Yang keduanya tidak ada langsung, kalau ada orang anggap ini sebagai usaha nak melindungi perasuah. Seperti mana saya lihat di parlimen dan di luar parlimen, di kalangan orang politik dan setengah-tengah badan bukan kerajaan, paling minima tekanan terhadap soal perasuah ini sangat minima dalam negara kita. Malah dalam kes-kes profil besar pun hampir tidak ada sokongan. Sebab itu saya tegaskan kepada SPRM, jangan peduli tentang pandangan-pandangan yang lain. Dia mesti jalan tugas dia dengan berani dan tegas. Negara ini mesti diselamatkan dari angkara durjana rasuah yang merebak menyeluruh sekarang. Okey. Sekarang biar dia kaji dulu, kes kena tahu dulu apakah serius, apakah ada asas, baru kita laju. Jangan oleh kerana kita menjadi mangsa ataupun tertekan terus nak guna peluang ini nak tekan, tak boleh. Jadi biar teliti. Baru-baru pagi tadi yang kita bincang. Baik. Terima kasih. Boleh saya pergi Kedah sekarang? Saya nak pergi Kedah sekarang. Saya tak perlu bercuti. Kalau nak bercuti, saya beritahu berapa ramai yang kena tuduh sekarang ni di mahkamah masih lagi bertugas. Ada orang jadi Menteri Kewangan pun masih lagi dia dituduh menjadi Menteri Kewangan. Permasalahan saya apa, ada kriminal ke? Kalau Tan Sri Azam Baki akhirnya lepas siasatan menyeluruh yang terbuka, yang telus, dapati tidak bersalah dari segi pentadbiran, dari segi amalan dia, dari segi bagaimana dia dapat duit, wang tunai untuk beli saham-saham. Kalau kita bukti tidak ada langsung, dia boleh teruskan begitu. Tapi kalau siasatan yang telus, yang terbuka, ya, yang adil dapat dijalankan dan dapat bersalah. Tapi yang paling penting sekarang ni, kita pastikan bahawa kita gantung sekejap. Kita gantung Tan Sri Azam Baki, tubuhkan satu badan untuk menyiasat semelus yang mungkin, seadil yang mungkin. Kira wajarlah Tan Sri Azam Baki ini berehat atau direhatkan separa? Ya, sudah pastinya, oleh kerana kontrak dia habis pada bulan Mei nanti. Jadi kita harapkan, yang pasti je, kita harapkan tidak diteruskanlah kontrak dia. Badan ada ahli parlimen yang terus bermain. Terpulang, kalau nak main buat tak kisah. This is free country, what? I also have the freedom to talk. They also have the freedom to talk. But bear in mind, you will have any evidence, you go to the authority. That's all. Next. Dan kalau kerajaan rasa tak puas hati, berhentikan saya, cari orang lain. Sebab untuk mencurigai keberanian Ketua SPRM sekarang. Sademan amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sademan Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sademan Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.